Sedapnya tembikai. Siapa dekat sini suka makan tembikai? Cuba angkat tangan. Manis, sejuk dan segar kan? Tapi korang, walaupun tembikai ni nampak cantik dari luar, tak semestinya selamat dimakan tau. Ada tembikai yang sebenarnya dah rosak dan boleh buat kita sakit perut. Contohnya macam cirit-berit dan muntah. Jadi, jom jadi budak yang bijak. Ni antara tanda tembikai tak elok yang korang kena tahu. Yang pertama sekali, kalau isi dia pucat, tak merah dan tak ceria, better jangan makan tau. Kalau tembikai tu bau masam ataupun bau dia pelik bila kena potong, terus stop. Jangan makan tau. Isi tembikai ni sepatutnya rangup. Kalau lembik, berlendir atau pelik, jangan korang cuba rasa. Lepas tu kalau korang nampak tompok gelap, bintik hitam atau lubang pelik-pelik, itu pun tanda bahaya. Kalau rasa dia pahit atau masam, walaupun sikit, terus buang. Jangan nak sayang-sayang. Tembikai yang elok, kulit dia keras. Kalau kulit retak, lembut atau keluar air sebelum potong, itu pun tanda dia tak okey. Dan ingat tau, tembikai yang dah potong tak boleh tinggal lama-lama dekat luar. Bakteria ni suka sangat dengan buah yang manis. Kesimpulannya, korang walaupun tembikai tu sedap, kesihatan lagi penting. Kalau ragu-ragu, jangan makan dulu. Bagi tahu mak dengan ayah. Jom kita jadi budak yang bijak. Pilih buah dengan betul dan makan dengan selamat.